Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daniel Haras, pengacara anda dalam podcast Bintang Bipis. Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang murid yang bukan saja aktif tapi juga mempunyai sahsiah yang sangat terpuji. Beliau menjadi contoh kepada ramai rakan di sekolah. Jom kita sambut tetamu kita hari ini, Izzamir. Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab jemput saya ke podcast ni. Saya berasa sangat gembira dan bersyukur dapat berkongsi sikit kisah tentang diri saya. Wah, bagusnya. Saya dengar Is ni memang murid yang disayangi ramai sebab selalu membantu orang dan menjaga kebersihan sekolah. Betul ke tu? Saya cuma buat apa yang saya rasa betul. Bila nampak sampah di kawasan sekolah, saya akan kutip dan buang di tempat yang sepatutnya. Kadang-kadang saya juga menyapu lantai dewan sekolah sebelum balik ke rumah. Wow, hebat betul. Tindakan kecil macam tu sebenarnya membawa kesan besar kepada sekolah kita. Boleh saya tahu apa yang mendorong Is untuk selalu buat begitu? Mak selalu pesan, kalau kita jaga kebersihan, Allah sayang kita. Saya nak juga bantu makcik cleaner, kutip sampah dan menyapu lantai dewan. Subhanallah, bagusnya hati Is. Saya juga dengar Is selalu pergi ke surau selepas sekolah. Betul ke tu? Betul. Setiap hari saya dan adik akan pergi solat Zuhur di surau sekolah. Masya Allah, bagusnya. Is bukan sahaja rajin membantu tapi juga menjaga solat. Memang patutlah ramai guru dan rakan kagum dengan awak. Tapi Is bukan hanya aktif dari segi sahsiah kan? Saya dengar Is pun pernah menyertai beberapa aktiviti sekolah. Betul Daniel. Saya pernah menyertai pertandingan nasyid peringkat sekolah, lawatan pengakap kekuatan, semangat berpasukan dan disiplin. Wah, seronoknya. Nampak Is ni bukan sahaja baik akhlak tapi juga aktif dalam co-curriculum. Selain itu, saya dengar Is pun suka tolong guru. Betul. Saya selalu bantu Ustazah Syuhada bersihkan bilik pengawas. Bagus betul Is. Awak memang contoh murid yang berakhlak mulia dan rajin membantu. Kalau boleh, apa nasihat Is untuk kawan-kawan yang lain? Saya cuma nak pesan, jangan rasa malu nak buat sesuatu kebaikan walaupun kecil. Saya tahu kawan-kawan semua boleh menjadi insan yang berguna. Betul sangat tu Is. Terima kasih sebab sudi berkongsi kisah dan semangat kebaikan dengan kami semua hari ini. Semoga Is terus berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih Daniel dan terima kasih kawan-kawan semua. Dan itulah dia kisah inspirasi daripada Izzamir, murid yang berakhlak mulia dan rajin membantu. Terima kasih kerana mendengar podcast Bintang Bipis. Sampai kita jumpa lagi. Teruskan berbuat kebaikan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.